Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam perkenalan kepada juri-juri yang bijak bestari, penjaga masa yang patuh pada waktunya, tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian. Bertemu lagi kita di pentas bercerita ini. Jauh di mata, dekat di hati. Dengarlah cerita rakyat daripada saya yang boleh memberi pengajaran kepada kita semua. Kisah ini berlaku pada suatu masa yang telah lama berlalu. Hikayat Puteri Gunung Ledang. Pada suatu kala, di atas puncak Gunung Ledang tinggal seorang tuan puteri yang sangat jelita, dikenali sebagai Puteri Gunung Ledang. Namun Puteri Gunung Ledang bukanlah seorangan tinggal di atas gunung itu. Kemasyhuran Puteri Gunung Ledang yang terkenal sangat jelita itu sampai kepada pengetahuan Sultan Mahmud Shah yang sedang memerintah di negeri Melaka. Timbullah hasrat di dalam hati baginda untuk menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai permaisurinya. Sultan Mahmud lalu memberitahu kepada sekalian pembesarnya bahawa dia ingin berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Terkejutlah para pembesar baginda apabila mendengar kata-kata itu. Bukanlah mudah untuk mencari Puteri Gunung Ledang kerana tidak semua orang yang bertuah dapat bertemu dengannya, fikir Datuk Bendahara di dalam hatinya. Namun apalah daya bagi Datuk Bendahara. Beliau tahu Sultan Mahmud sangat bengis dan pantang dihalang segala kehendak hatinya. Jika ada sesiapa yang ingkar, mautlah padanya. Tiba hari ditetapkan, berangkatlah rombongan utusan Sultan Mahmud menuju ke Gunung Ledang. Jauhnya bukan sepalang, perjalanannya pula bukan mudah untuk ditempuhi. Merendahi membelantara, menyeberang sungai, mendaki bukit dan menuruni lurang. Namun segala pahit getir itu terpaksa mereka tempuhi. Akhirnya mereka tiba di sebuah kampung yang berhampiran dengan Gunung Ledang itu. Tercenganglah penduduk kampung apabila mengetahui bahawa rombongan itu adalah utusan daripada Sultan Melaka yang datang untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Namun tiada seorang pun dari kalangan orang kampung itu yang bersanggupan untuk menolong mereka. Puteri Gunung Ledang itu mungkin seorang puteri murnian. Sebab itulah tempat kediamannya tiada diketahui oleh sesiapa pun, kata penduduk kampung. Mahu tidak mahu, terpaksalah rombongan itu meneruskan usaha untuk cuba mencari sendiri Puteri Gunung Ledang itu. Pelbagai kesukaran ditempuhi mereka di sepanjang pendakian itu. Tiba-tiba berpuluh-puluh orang gadis yang cantik tiba-tiba sahaja datang mengiringinya. Tuan hamba ini datang dari mana? Salah seorang daripada gadis itu menegur Tun Mamat. Tun Mamat segera menjawab, hamba ini orang Melaka, datang ke sini untuk bertemu dengan Puteri Gunung Ledang. Tiba-tiba seorang nenek kebayan keluar dari tempat kediaman yang ganjil itu. Dia lalu bertanyakan hajat Tun Mamat. Tun Mamat segera menceritakan tujuan kedatangannya itu. Patih akan tanyakan kepada Puteri Gunung Ledang sama ada yang bersetuju ataupun tidak untuk menjadi permaisuri Sultan Melaka. Dia segera berjalan masuk semula ke dalam tempat kediaman itu. Tidak lama selepas itu, nenek kebayan itu muncul semula. Dia segera memberitahu Tun Mamat bahawa Puteri Gunung Ledang bersetuju untuk menjadi permaisuri Sultan Melaka. Sekiranya Sultan Melaka dapat memenuhi segala syarat pemenangan yang dikehendaki. Apakah syarat-syarat pemenangan itu? Tun Mamat ingin tahu. Syarat-syaratnya ialah Sultan Melaka hendaklah membina sebuah jambatan amal dan sebuah
Terpegulah Tun Mamat dengan segala syarat pertunangan itu. Sejenak, tiadalah beliau berkata apa-apa. Berdasarkan syarat pertunangan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu, Tun Mamat dapat mendengar bahawa Puteri Gunung Ledang tiada berkenan untuk menjadi permaisuri Sultan Melaka. Namun, untuk terus menolak peminangan itu mungkin rasa tidak tergamar. Itulah sebabnya Puteri Gunung Ledang sengaja menetapkan syarat sekian agar Sultan Mahmud tidak berkecil hati. Tanpa melengah lagi, Tun Mamat segera turun ke kaki Gunung Ledang. Mereka segera berangkat pulang ke Melaka. Tiba di Istana Melaka, mereka segera menghadap Sultan Mahmud. Tun Mamat lalu menyembahkan segala syarat perundangan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu. Terpegulah Sultan Mahmud mendengar segala syarat perundangan itu. Malah sekalian pembesar turut terkejut mendengar kata-kata Tun Mamat itu. Lamalah Sultan Mahmud berdiam diri, termenung panjang kerana tidak menyangka akan sedemikian rupa-rupanya syarat perundangan yang ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu. Akhirnya, Sultan Mahmud bertitah pada sekalian pembesarnya. Jikalau beta mahu, nescaya segala syarat peminangan yang ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu akan dapat beta penuhi. Akan tetapi, syarat semangkuk darah putera Sultan Melaka tiadalah sanggup beta penuhi. Tiadalah sanggup beta mengambil darah daripada putera beta sendiri, semata-mata untuk berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang, ujar Sultan Mahmud. Legalah hati para pembesar setelah mendengar kata-kata Sultan Mahmud itu. Wahai Tun Mamat dan Datuk Laksamana Tun Tua, kita lupakan sajalah tentang Puteri Gunung Ledang itu. Tidak perlulah dia menjadi permaisuri Sultan Melaka. Biarkanlah dia tetap tinggal di atas puncak Gunung Ledang. Tun Mamat, Laksamana Hang Tua, Datuk Sang Setia dan Datuk Bendahara tersenyum panjang. Sejak itu, tiadalah Sultan Mahmud menyebut nama Puteri Gunung Ledang. Malah baginda melarang orang Melaka pergi ke kaki Gunung Ledang semasa hayat hidupnya. Kawan-kawan nak tahu tak? Salah sebuah pelakon yang pernah diungkapkan oleh Puteri Gunung Ledang dan dayang-dayangnya dari sebutan orang di sepanjang zaman sehinggalah sekarang. Damilah pemangku puan, lemang sisik ikat ke dada. Adakah gila bagimu puan, burung terbang dipipiskan lada? Kawan-kawan, jangan kita berhajat terlalu tinggi sehingga mengabaikan tanggungjawab yang sebenar. Buatlah keputusan yang bijak agar kita tidak memakan diri sendiri. Sekian, terima kasih.